Hai guys, hari ni I nak buat sambal gepuk. So kat situ I ada cobek. Cobek tu I beli daripada Indonesia. Kalau you all tak ada cobek tu, you orang boleh pakai blend. So cili tu I dah goreng bersama sedikit bawang putih. Dan sebelum I nak penyet dan dia, geprekkan dia, kat atas cobek tu I letak sedikit gula, garam, perasa. And then dah habis tu, you orang dah lumat, you orang tuang dengan minyak panas. Minyak tu kena betul-betul panas ya. Kalau dia tak panas nanti tak sedap rasa dia. So last kali I tambahkan sedikit minyak bijan. So minyak bijan ni fungsi dia untuk mewangikan lagi sambal tu. So sambal ni dah settle. So next kita akan buat sambal seterusnya. Okey, yang ni kita nak buat pula sambal gajus. So kacang gajus ni korang kena goreng dulu baru sedap. So macam biasa you kena penyet-penyetkan dia ke atas cobek tu. Kalau tak ada, macam biasa juga you boleh masukkan dalam blender. Dan bila dia dah halus sedikit ni, dan kita akan tuangkan minyak panas juga ke atas kacang ni. Minyak tu kena betul-betul panas. Kalau orang nak perisakan sedikit dengan gula pun boleh kacang tu. So part kacang gajus pun dah settle. So ini adalah dua sambal yang penting untuk menyediakan ayam gepuk. Okey, ini dah plating. Ayam gepuk dah siap. Ni set ayam gepuk. So tu itu ayam gepuk. Ni sambal tadi, ada buat sambal cili dengan sambal kacang gajus. Ni nasi dia. So yang bungkus daun pisang tu is ayam pepes. Kat situ ada sayur tempe dengan tahu. Kat sini ada salad. Situ tu kubis goreng. So ini adalah set yang diperlukan dalam ayam gepuk.